Salam sejahtera, baru-baru ini seramai 33 orang murid SK Selma Batu telah berkunjung ke Taman Burung Kulim. Lawatan ini sangat menyeronokkan dan memberi saya banyak pengetahuan tentang alam semula jadi. Setiap haiwan di sini mempunyai ciri-ciri khas dan tabiat pemakanan yang unik. Sebagai contoh, burung-burung di sini suka memakan biji dan buah-buahan, sementara kambing-kambing lebih gemar makan rumput dan daun. Yang paling menyeronokkan, kami juga diberi peluang untuk memberi makan kepada haiwan-haiwan ini. Saya juga sempat menangkap ikan di kolam yang disediakan. Jangan lupa untuk melawat Taman Burung Kulim jika anda berpeluang. Sekian, terima kasih.